Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nofar Atika binti Azman. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk pembelajaran pelajar abad ke-21 dalam pendidikan digital. Pada era globalisasi ini, perkembangan pesat teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam pelbagai aspek kehidupan, terutamanya dalam bidang pendidikan. Sekarang saya akan kongsikan 3 perkara utama dalam pembentangan hari ini. Yang pertama, peranan dan tanggungjawab pelajar abad ke-21. Yang kedua, persekitaran pembelajaran digital yang terbaik. Yang ketiga, pemikiran berkembang dan pelibatan dengan teknologi baharu. Mari kita mulakan. Antara peranan dan tanggungjawab pelajar abad ke-21 adalah pelajar perlulah bersikap proaktif dalam pembelajaran dengan menguruskan masa dengan bijak. Sebagai contoh, pelajar harus mengambil inisiatif untuk mempelajari kemahiran baru secara berdikari dan mempraktikkan pengurusan masa yang baik ketika menggunakan teknologi digital. Selain itu, menguasai literasi digital. Contohnya, pelajar perlu faham dan mahir penggunaan perisian dan platform digital secara berkesan. Ini termasuklah kemampuan untuk mencari, menilai dan menggunakan maklumat secara kritis. Selanjutnya, kemahiran kolaborasi secara efektif. Pendidikan digital sering melibatkan kerja berkumpulan secara banyak. Natijah itu, pelajar perlu berkomunikasi secara jelas, menghormati pandangan rakan dan menyumbang idea secara konstruktif dalam projek atau tugasan digital. Pendidikan abad ke-21 memerlukan perubahan daripada kaedah tradisional kepada pendekatan dinamik berpusatkan pelajar. Yang pertama, accessibility kepada teknologi dan infrastruktur perlulah mencukupi. Ini kerana tanpa peranti seperti komputer atau tablet dan sambungan internet yang stabil, pembelajaran digital tidak dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, akses kepada teknologi adalah kunci kejayaan pembelajaran digital. Yang kedua, sumber pembelajaran yang pelbagai dan interaktif seperti video dan permainan edukasi dapat menarik minat pelajar dan meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, kolaborasi dalam platform digital. Komunikasi adalah aspek penting. Ini dapat dilihat melalui alat seperti Google Classroom, Microsoft Teams, model yang membolehkan pelajar dan guru berinteraksi secara maya, berkongsi dokumen dan berdiskusi. Sekarang, mari kita lihat tajuk pemikiran berkembang dan pelibatan dengan teknologi baharu. Yang pertama, pelajar haruslah menggunakan sumber digital yang interaktif. Contohnya, pembelajaran melalui video, audio, website dapat memberikan manfaat dari platform pembelajaran yang interaktif. Pelajar dapat memahami konsep yang kompleks dengan lebih mudah dan berkesan. Yang kedua, pelajar perlu belajar cara mencari, menilai dan menggunakan maklumat daripada sumber digital secara kritis. Contohnya, dengan menggunakan carian seperti Google Scholar, pelajar dapat mencari artikel akademik yang berkualiti tinggi untuk menyokong pembelajaran mereka. Kesimpulannya, pelajar perlu memanfaatkan sepenuhnya potensi pendidikan digital dan bersedia menghadapi cabaran dan peluang dalam dunia digital pada abad ke-21 ini. Persekitaran pembelajaran digital yang berkesan dalam pendidikan abad ke-21 perlu menyediakan akses kepada teknologi. Sekian, terima kasih.